Selamat datang ke sesi penerangan kita kali ini. Okey, cuba bayangkan sesi kita hari ini seperti merungkai sebuah pelan tindakan. Kita akan cantumkan pelbagai kepingan maklumat untuk melihat satu gambaran besar tentang bagaimana cara pembelajaran moden sebenarnya berfungsi. Hari ini, kita akan menyelami asas teknologi pendidikan. Jom kita mulakan. Tapi, sebelum kita pergi lebih jauh, pernah tak anda terfikir, adakah teknologi pendidikan ni maksudnya sekadar bawa komputer masuk kelas atau sekadar guna internet? Ramai yang anggap macam tu kan? Tapi hakikatnya, ia jauh lebih kompleks dan mendalam daripada sekadar wujudnya sebuah peranti pintar di depan mata pelajar. Untuk panduan kita bersama, ini adalah peta perjalanan kita hari ini. Kita akan bincangkan asas dan konsep teknologi pendidikan, lihat komponen utamanya, teroka kepentingannya di era moden, telusuri sedikit evolusinya di Malaysia, dan akhir sekali, kita akan rumuskan bersama realiti serta cabarannya. Mari kita masuk ke bahagian pertama, asas teknologi dan pendidikan. Sebelum kita cantumkan kedua-dua perkataan ini, kita kena faham dulu blok pembinaannya. Okey, bila kita sebut teknologi, ia sebenarnya terbahagi kepada dua bentuk. Pertama, teknologi fizikal. Ini benda yang kita boleh sentuh dan pegang, macam komputer, projektor LCD dan telefon pintar. Kedua pula, teknologi yang bukan fizikal, contohnya seperti perisian, algoritma dan sistem pengulusan pembelajaran atau LMS. Jadi, teknologi ini bukan sekadar alat, ia juga merangkumi sistem dan program di sebaliknya. Nah, ini satu contoh yang sangat bagus untuk tunjukkan perbezaan antara data dan maklumat. Bayangkan nombor 80, 75, 90. Ini cuma data mentah. Mungkin markah ujian, mungkin juga saiz kasut, kita tak tahu. Tetapi, apabila data tu diproses, kita akan dapat maklumat yang bermakna. Contohnya, purata markah kelas ialah 82.5. Barulah ia boleh difahami dan digunakan, betul tak? Dari sudut pendidik pula, landscape bilik darjah dah jauh berubah. Guru zaman sekarang bukan lagi sekadar tukang sebar maklumat sahala. Sebaliknya, peranan mereka dah beralih menjadi fasilitator, pembimbing dan yang paling penting, mereka adalah pereka bentuk pengalaman pembelajaran. Mereka merancang secara teliti bagaimana proses pembelajaran itu berlaku. Seterusnya, bahagian kedua, konsep teknologi pendidikan. Sekarang kita dah faham asasnya. Apa jadi bila kita gabungkan teknologi dan pendidikan? Kalau kita rujuk definisi akademik oleh Seals dan Ritchie pada tahun 1994, mereka mentakrifkan teknologi pendidikan sebagai teori dan amalan dalam reka bentuk, pembangunan, penggunaan, pengurusan dan penilaian proses serta sumber pembelajaran. Memang nampak macam definisi buku teks yang panjang, tapi poin pentingnya di sini ialah ia melibatkan keseluruhan ekosistem, bukan gadget semata-mata. Kalau nak diringkaskan, ingat konsep praktikal ni, ia adalah penggunaan teknologi, pedagogi dan pengurusan secara sistematik semata-mata untuk meningkatkan keberkesanan pengajaran. Kata kuncinya ialah sistematik. Semua dirancang dengan rapi, bukan pakai letak gadget dalam kelas tanpa hala tuju. Bahagian ketiga, komponen utama. Mari kita bedah anatomi teknologi pendidikan ni supaya kita nampak apa yang membentuk sistem yang kita bincangkan tadi. Sebenarnya, ada 5 kepingan puzzle yang sentiasa bekerjasama. Kita mulakan dengan perkakasan fizikal macam komputer riba. Kemudian ia digerakkan oleh perisian seperti Google Workspace atau LMS. Semestinya kita perlukan perkhidmatan internet untuk menyambungkan segalanya. Tapi, ingat, tanpa yang keempat iaitu reka bentuk pengajaran seperti model HDII, untuk merancang pedagoginya, semua alat ini sia-sia. Bila 4 perkara ini bergabung, barulah kita dapat laksanakan teknologi digital yang sebenar seperti e-pembelajaran. Semuanya kena harmoni. Bahagian keempat, kepentingan di era moden. Persoalannya, kenapa anda perlu peduli tentang semua ni? Kenapa ia sangat kritikal hari ini? Manfaatnya memang luar biasa. Teknologi ini buatkan topik yang kompleks jadi lebih mudah difahami. Ia juga sangat merangsang kreativiti. Sekarang ni pelajar bukan sekadar tulis esei. Mereka cipta podcast dan infografik digital. Ia juga buka ruang akses yang lebih luas menerusi pembelajaran jarak jauh. Banyak bantu perkembangan profesional guru dan tak lupa juga ia menjimatkan banyak masa urusan pentadbiran yang leceh seperti merekod data kehadiran pelajar.
Jadi, pokok pangkalnya di sini, membina kemahiran seperti literasi digital, pemikiran kritikal dan kemahiran menyelesaikan masalah bukan lagi satu pilihan. Ia adalah satu keperluan mutlak untuk kita semua bersaing dan kekal relevan dalam arus revolusi industri 4.0. Bahagian kelima, evolusi di Malaysia. Konsep tadi terpakai di seluruh dunia, tapi macam mana pula perjalanannya di negara kita? Kalau kita lihat sejarah kita, dari pasca merdeka sampai tahun 90-an, fokus kita cuma bina infrastruktur sekolah yang asas. Masuk je era lewat 90-an, kita mula diperkenalkan dengan komputer melalui projek Sekolah Bestari. Seterusnya, dari 2000 hingga 2010, kelajuan meningkat dengan adanya satu BestariNet. Dan sekarang, kita dah berada di fasa transformasi digital sepenuhnya. Kita ada platform komprehensif macam D5 dan juga pembelajaran melalui siaran didik TV. Jauh kan kita dah bergerak? Bahagian terakhir, cabaran dan kesimpulan. Walaupun perjalanannya nampak hebat, kita perlukan sedikit semakan realiti di sini. Secara objektifnya, cabaran di lapangan tu memang masih ada. Pertama, jurang digital. Akses kemudahan di bandar dan di luar bandar masih belum sepenuhnya seimbang. Kedua, kemahiran digital guru-guru berbeza-beza, jadi latihan yang berterusan sangat diperlukan. Dan pastinya, isu infrastruktur. Capaian internet yang kadang-kadang terputus-putus ni masih menjadi halangan besar dalam kelancaran sesi pembelajaran digital. Sebagai rumusan untuk topik kita pada hari ini, ingat perkara ni. Teknologi pendidikan bukanlah tentang siapa yang ada gadget paling terkini atau paling canggih. Ia adalah satu gabungan yang dirancang sangat teliti, melibatkan perkakasan, perisian dan pedagogi pengajaran di mana kesemuanya direka bentuk secara harmoni semata-mata untuk memperkasakan pelajar abad ke-21. Bila kita cantumkan semua maklumat tadi, kita dapat lihat satu gambaran besar yang sangat jelas tentang hala tuju pendidikan. Persoalannya sekarang, berbekalkan kesedaran ini, adakah anda sudah benar-benar bersedia untuk membimbing atau dibimbing dalam bilik darjah digital pada masa akan datang? Fikir-fikirkanlah. Terima kasih kerana meluangkan masa untuk sesi penerangan ini dan teruskan semangat ingin tahu anda.